Assalamualaikum semua. Bersama saya Isyarawi. Hari ini saya nak masak cempedak goreng. Okey, bahan-bahan dia adalah semestinya cempedak, tepung beras, sedikit serbuk kunyit, garam halus, sebiji telur dan air bersih. Okey, jom kita saksikan. Okey semua, ni cempedak yang saya buka tadi, ni hasil dia, banyak ni cempedak dia. Okey, kita nak buat tepung dia bekas. Okey, tepung dia ni. Okey semua, kita masukkan tepung ni. Saya gunakan semua tepung ni ya. Saya gunakan semua. Ke sebati. Okey, selepas tu tepung yang dah siap ni kita letak cempedak ni kat dalam dia. Okey, selepas masukkan cempedak ke dalam tepung, boleh goreng macam biasa. Jom. Ambil satu-satu ya, jangan ambil banyak, nanti tak cantik.
Okey semua, ni hasil dia yang cempedak yang kita goreng tadi. Ni hasil dia. Okey, kita try Bismillahirrahmanirrahim. Ni cempedak madu. Pakcik tu lah cakap cempedak madu. Ni cempedak ni dalam 4 kilo tadi aku beli sebiji tu. 4 kilo. Ni hasil dia. Memang banyak lah. Memang tak habis lah ni. Okey, ni biji dia. Dekat kampung dulu masa kecil-kecil, mak saya biasa rebus ni. Memang seronok, memang seronok lah rebus biji nangka ke biji cempedak ke, memang best rebus. Aku rasa macam aku nak rebus lah benda ni. Rasa rindu pula. Lama tak boleh balik kampung ni, rasa rindu pula. Kita makan yang ni dulu. Okey semua, sampai di sini saja video saya pada kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita akan berjumpa lagi pada video yang akan datang. Okey semua, saya nak sambung makan ni. Assalamualaikum.